One Day in Ho Chi Minh City. Untuk siri pertama kami di Vietnam, saya kongsikan mana tempat menarik yang sempat kami pergi, restoran halal yang dimakan, tempat shopping apa yang best, aktiviti anak-anak di sini dan transport apa yang kami guna sepanjang seharian di sini. JB ke Ho Chi Minh pada pukul 7.30 pagi. Kami menaiki Air Asia dan menu kami tambah semasa booking. My personal opinion, better you all add meal masa awal booking supaya jimat 10 to 20% discount. Dari JB ke Ho Chi Minh ambil masa dalam 2 jam lebih saja. Sampai je di airport, kebiasaannya kami akan beli SIM card terlebih dahulu dan kami akan menggunakan Viettel. Viettel is the best network in Vietnam. Di depan entrance betul-betul ada tempat untuk menunggu Grab. Di situlah kami akan ambil Grab pergi ke rumah kawan untuk tumpangkan luggage bag di sana. Untuk pengetahuan semua, dahulunya Bandar Ho Chi Minh ini dikenali sebagai Bandar Saigon. Tempat pertama yang kami tuju adalah Ben Thanh Market. Sebabnya orang kata datang Vietnam tak sah kalau ini dijadikan tempat pertama untuk dijejaki. Beratus kedai ada dalam pasar ni dan pelbagai jenis barangan yang dijual ramah mata dibuatnya. Sempat juga kami minum jus buah di sini. Kalau tak silap saya, dalam pasar ini tiada restoran halal. Sebab itu jugalah masa lunch kami pergi ke Malaysia Street, which is ia terletak di sebelah West Gate Ben Thanh Market ini. Sepanjang Malaysia Street ini terdapat barisan restoran makanan halal yang dijual. Pilih sahaja yang mana yang anda ingin cuba rasa masakan mereka ni. Restoran pertama yang kami pergi adalah Hajjah Basirah. Tak heranlah kenapa Vietnam ni mencatat negara yang mempunyai tahap kesihatan yang terbaik di Asia. Lihatlah makanan yang diorang hidangkan ni. Dah kenyang perut, kami teruskan perjalanan ke Saigon Central Post Office. Dari Malaysia Street ke sini kami ambil Grab je. Apa menariknya tentang Saigon Post Office ini adalah ia bangunan bersejarah dan ia masih berfungsi sebagai post office sejak tahun 1886 sehinggalah kini. Sekarang ni saya di Post Office Saigon. So kita nak tengok ada apa kat dalamnya. Jom. Anda boleh beli postcard di sini yang berharga sekitar RM14 hingga ke RM25 dan boleh beli sekali dengan stamp mengikut negara yang kita nak post. Tulis alamat dan kemudian masukkan ke dalam box post.
Tempal. Macam tu. Anak-anak sangat excited untuk tulis postcard untuk dipost kepada nenek dan sepupu mereka di kampung. Hanya beberapa langkah sahaja dari Saigon Central Post Office, kami menuju ke Ho Chi Minh City Book Street. Masuk sahaja ke dalam Book Street ini seolah-olah kita berada di dunia yang berbeza. Tiba-tiba saja suasana hiruk pikuk bandar langsung tidak kedengaran. Yang hanya dengar adalah bunyi unggas. Suasana jadi tenang dan tenteram apabila semua sedang khusyuk membaca buku di tangan. Kiri kanan sepanjang lorong ini terdapat barisan kedai buku yang menjual lebih dari 1000 jenis buku. Disebabkan saya bersuka baca buku, terus fall in love dengan suasana di sini. Rasa kaki ini dah melekat di lorong ini. Sempat jugalah suami minta pelukis kartun untuk melukis wajahnya untuk sebagai kenangan-kenangan kami di sini. Disebabkan belum solat asar dan zuhur, maka kami jamakkan saja. Kami solat di masjid yang terletak tidak jauh dari Boot Street. Tapi sebab anak-anak dah kepenatan, kami ambil Grab saja. Nama masjid ini adalah Jami'ah Al-Musulman Mosque. Cantik sangat masjid ni. Setelah solat, kami minum petang di restoran Turki yang terletak di hadapan masjid ini. Terdapat beberapa restoran halal. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan destinasi terakhir kami sebelum kami ambil sleeper bus untuk menuju ke Dalat, kami sempat singgah di Tanjung Catholic Church. Jangan salah faham ya, kami tak masuk pun di sini, cuma melihat dari luar untuk melihat sendiri keunikan Romanian architectural style. Dan usia bangunan ini adalah 153 tahun. Lama ia berdiri teguh. Ketika ini baru pukul 5 lebih, tetapi sudah hampir masuk waktu maghrib. Siangnya lebih sekejap daripada malam. Untuk makan malam pula, kami makan di restoran The Daun. Pemiliknya adalah orang Melayu Singapura yang telah berkahwin dengan orang Vietnam dan telah menetap di sini lebih dari 5 tahun ke 10 tahun. Yeah, I'm not sure about sleeping that time. Sleeping. Selesai sahaja kami ambil luggage dari rumah kawan, kami meneruskan perjalanan ke stesen sleeper bus. Saya book servis ini melalui Klook Apps. Sangat mudah urusannya. Setelah buat booking, pihak syarikat akan kontak kita melalui WhatsApp dan memberikan details mengenai itinerary perjalanan. Nak tahu bagaimana sleeper bus ini, menarik atau tak, sampaikan anak bongsu saya tak nak turun daripada bas ini. Nantikan siri kedua kami, pengembaraan di bumi Vietnam. Jangan lupa subscribe channel saya, Kalisa Hazrina, untuk mengikuti pengembaraan kami di bumi Tuhan ini. Bye!